So ni unit dia, brand Media Instant Series. Okay, kita akan pasang lah. Alright, sekarang kita tengah cari mana satu MCB untuk water heater. Sebab kita akan pasang apa, RCBO tu akan pasang. So yang ni bukan. Okay, ni kita tengok yang ni, harap dia lah nombor 3 ni. Tengok kita naik atas, tu kekurangan DB satu kat bawah je, atas tak ada buat sub DB. Ni kalau nak tarik wiring baru pun, contoh ada nak buat penambahan, memang ni lah, memang mahal lah harga dia. Oh, dia hidup lagi ni hidup lagi. Ok, tu dia. So yang ni pun kita akan ganti lah. Kita akan pakai soket connector lah, soket connector heater tu untuk water heater. Kita tak pakai 15A, kita tak akan pakai. Kita ikut proper lah. Wiring macam biasa lah, dia pakai 2.5mm developer punya. Tu tak boleh buat apa, yang penting sistem pendawaian ngam cun. Ok, RCBO kita dah pasang, kita akan tambah, lepas tukar soket connector, kita pasang ordernya water heater lah. So kalau tengok yang ni kat atas ni, okay, ni satu wire satu wire ni kita tutup ni. So yang ni ada 2 wire. Kat sini ada masalah ni, dah kongsi. Mungkin ni lah kot pergi water heater. Ini wiring baru untuk apa, aircon. Ni tak off, kita tengok dia padam tak. Ok, nampak dia dah padam. Satu kerja pula kita nak kena cari pula, ada 2 kabel kan, mana satu water heater punya. Turun naik. Ni masalah dia. Kalau kita tak buat inspection pendawaian sebelum masuk rumah baru, macam ni lah. Ok, moga dapat perkongsian kat sini. Nanti kita cari kabel dari mana satu. Kita dah cabut. So ni satu kita cabut. Ni kita masukkan balik lah yang satu ni. Kita tengok mana satu yang water heater, ini ke atau ini. Sekarang kita on dah. Kita tengok kat atas lah. Sebab tu untuk perumahan, rumah satu MCB ada 2 kabel kat dalam, dekat satu MCB ni. Tak payahlah nak kata ring circuit lah, susah lah nak jumpa. Jarang sangat lah wireman nak buat macam tu, ataupun developer nak buat macam tu. Tak sesuai penggunaan dekat rumah guna ring circuit. Kalau dekat office okey lah. Ok, alright. Kita check, tengok kita dah on. Kita tengok atas macam mana. Bukti bukan ring circuit. Ni dia, ni kita dah on. Pak ni, pak ada api so ni tak ada api, ni bukan ring circuit lah. Ok, kita check kat atas. Ok, nampaknya hidup betul lah. Yang kita masuk tu memang untuk pendawaian ni, untuk pendawaian water heater. Ok, alright. Nanti kita off kat bawah, kita masukkan balik lah. Yang ni kita keluarkan wire untuk water heater. So kabel memang 2.5, terima sahaja. Ikutkan minimum kena pakai 4mm. Banyak yang cakap tak kisahlah, 25 pun boleh tahan. Tak, ni bukan masalah kisah boleh tahan 20 tahun ke berapa tahun. Ni masalah tentang apa, peraturan. Dia peraturan dia memang kena pakai 4mm, kita ikut je lah. Dia bukan masalah besar pun, cuma bila tak ikut, dia jadi masalah besar. Akan jadi argument antara masing-masing kan. Ok, right. Baik, sekarang kita dah jumpa. Ok, ni live dia, kita dah cabut. Kan kita nak cari neutral dia, sebab kita nak pasang RCBO kan. So kita akan menggunakan cara continuity test. Alright. Ok, cara continuity test tu bagi saya Chan untuk cari dulu. Nanti dah jumpa baru saya tunjuklah macam mana apa itu continuity test. Alright, kita dah jumpa dah jumpa kabel live dengan neutral dia. So ni live untuk water heater tadi, ni neutral dah. So yang kat sini dah tak ada dah. Ok, kita test dia, continuity test lah. Kita check prop. Ok, sekejap Ok, so ni live dia. Kita check, tekan pada buzzer. Nampak ni, laman buzzer ni. Kita test prop dulu, nampak. Ok, nampak dia bunyi kan.
Okay, kita check dekat terminal ni. Tak ada bunyi. Kiranya tak ada lah kabel ni dekat, kabel neutral dekat bus bar ni. So yang ni yang saya cabut ni. Nampak? Ada bunyi ada bunyi ni makna dia dah bersentuhan lah. So ni lah kabel dia, kabel neutral untuk wiring water heater. So ni tak ada. Okay, terbaik. Contoh contoh diorang ada buat looping neutral water heater ni, dia looping pergi ke poin lampu ke, mesti dekat sini pun kalau kita test macam ni akan ada bacaan juga, ada bunyi jugalah, dia akan link. Sebab tu water heater tak boleh, jangan curi wiring tu daripada point lain lah. Kalau lampu buat betul-betul, jangan main ambil je, nanti untuk ke depan hari nak buat pemasangan, pembetulan dah susah lah. Okay, alright. Okay, so macam mana nak touching dia, adalah cara dia. Untuk wireman dia tahulah. Kalau untuk orang awam, ni saya tunjuk lah. Untuk orang biasa kan, untuk orang awam ini sekadar pengetahuan lah, untuk tengok cara kerja kami macam mana. Ok, baik. Ok, so kita kena tambah satu lagi MCB untuk ni lah, untuk supply sebelum masuk RCBO. Ada orang buat dia terus masuk RCBO, tapi kalau saya memang saya masuk MCB dululah, untuk lagi orang kata apa, extra protection lah. So dia on dekat sini dulu, baru masuk supply dekat RCBO. So kita kena tambah lah satu. Ok, ni dia. Right. Ok, so RCBO dah pasang. Kita guna 20 0.01 M lah. So ni, ini dia punya MCB. Kita pasang masuk MCB dulu, baru masuk RCBO. Ni outgoing dia yang pergi ke Swiss. Ni incoming lah. Incoming daripada sini, sebelah masuk sini. Itu yang ni masuk sini. Ok, alright. Okay, ni tengok cara penggunaan RCBO ni, cara dia bekerja. Ok, so ni dia punya kan, yang ni. So kalau off, kita trip, dia tak mau masuk supply, baru dia boleh trip. Ok, ok, nampak. Lepas tu ni, nampak ni, ni nampak, dia tak boleh naik, dia free play, kosong. Ok, ni bukan rosak sebab ada yang kata macam ni rosak. Ni kan rosak, dia macam MCCB function dia. Dia kena turunkan dulu. Ok, nampak ada bunyi ketak tu, baru dia boleh naik. Ok, jangan salah ni lah, salah information. Alright. Ok, so dah siap pasang RCBO. Ni lah neutral, daripada neutral bar termasuk ke incoming RCBO yang ni. Ok, ini live masuk ke RCBO. Ni pergi ke beban lah, ke Swiss dua ni. Alright, kita dah lekat. Tengok. Ok, ngam terus cun. Okay, on kita tutup dulu. Sudah hidup hidup. So dia pakai yang ni lah, tak ada yang batang tu kan. Untuk head shower tu pakai biasa je tu. Ok, on valve dia, on, hidup. Ok, kita on kan water heater dia, unit ni. Nanti nampak pump, dia dah pump, tengok air kuat dah. Ok, ada tengah heat tengah panaskan air. Ni baru sedap mandi. Ok, nampak. Alright, alhamdulillah. So kita pakai soket connector, terus keluar sini. Ok, air mana masuk. Kita pasang belah sini nak mengelakkan daripada air kena kita mandi. Kita pasang belah kiri, kan pasang belah sana, tapi dah kawasan mandi sebelah sini. So kita pasang dia unit belah sini, untuk shower dia kita letak dekat belah kanan ni. Ok, cun.